Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua dalam program kita, iaitu kita membincangkan tentang asas hukum tajwid berkaitan dengan hukum nun sakinah dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Kita telah menjelaskan tentang hukum, iaitu hukum apa dia? Hukum izhar dan idgham. Kali ini kita menyambung penjelasan kita, iaitu hukum iqlab dan ifa. Jadi untuk itu sila tumpukan perhatian sahabat-sahabat semua pada penjelasan saya tentang hukum tersebut. Baik, saya ulang balik papan yang pertama ini, saya tak padam daripada sebelum ini kita guna papan ini. Iaitu maksud nun sakinah nun yang tak ada baris-baris pun. Dan tanwin iaitu huruf berbaris dua. Baik, semua jenis nun sakinah tadi saya dah tunjukkan nun sakinah tak ada berbaris, kemudian ada berbaris berselisih. Yang pertama, iaitu berselisih, baris alif berselisih, baris ya berselisih, baris waw berturut-turut. Bukan berselisih, berturut-turut waw. Yang berselisih baris alif dan ya. Jadi, apabila ada tanda begini, maknanya dia dibaca dengan idgham ataupun ikhfa. Yang satu dengan yang kedua, ikhfa. Tapi kita tak jelaskan ikhfa dulu, kita jelaskan idgham dulu. Dan kalau dia ada tanda selari, pada huruf tu ada baris dua tapi selari, baris waw selari, baris alif selari, baris ya selari, tapi baris waw dia iaitu tonggang terbalik waw tu, satu ekor ke bawah, satu ekor ke atas. Dan pada nun pula ada tanda sukun, dan bagi iqlab pula pada nun ada tanda mim, ada huruf mim. Sebab baris dua waw pun ada mim, dia tak buat waw berturut-turut. Baris dua alif pun dia ada mim, dia tak buat baris dua berselisih. Dan juga sini baris ya pun juga ada mim. Itu menunjukkan bacaan iqlab. Jadi selesailah 3 dan 4. Baik yang ifa tadi yang kalau berselisih. Jadi kalau kita jumpa dalam Al-Quran, tandanya begini, bacaan tanda barisnya begini, menunjukkan bacaan sama ada idgham ataupun ifa. Kalau dia bertemu huruf idgham, idgham. Kalau bertemu huruf ifa, ifa. Kalau yang ni bertemu dengan huruf ini, tanda dia begini, maknanya dia bertemu dengan huruf izhar. Huruf izhar ni lah dia. Dan huruf, kalau bertemu dengan ada huruf ba, berarti ni iqlab. Ini yang kita akan bincang sebentar lagi. Yang ni dah selesai, idgham dah selesai dah. Sama macam ni lah. Ifa ni sama dengan idgham. Tapi kita ifa belum cerita lagi, iqlab pun belum cerita, izhar kita dah cerita. Jadi untuk itu perhatikan bahawa dia akan terpecah pada hukum izhar, hukum idgham, hukum iqlab, bacaan iqlab, bacaan ifa. Dan ifa pula terpecah pada 3, iaitu satu kubra, satu sugra dan satu wusta. Wusta dulu, lepas tu sugra, lepas tu kubra. Nanti saya jelaskan tentang hukum tersebut. Itu juga ba, satu saja huruf. Bila dia bertemu satu huruf, satu saja huruf, iaitu dibaca dengan gunnah, dengan dengung juga 2 harakat. Ifa tetap bacaan dengan dengung 2 harakat juga. Baik, saya angkat ni, kita pergi kepada hukum iqlab dan ifa. Baik, perhatikan iqlab dulu. Hukum iqlab nun, nun sakinah, dan juga huruf yang baris 2 ada huruf mim padanya. Nun sakinah ada mim, baris ya ada mim, baris waw pun ada mim. Dia sebab apa? Sebab dia bertemu dengan ba. Satu saja huruf iqlab, ba saja. Dan dibaca dengan iqlab. Dibaca dengan dengung, 2 harakat juga iqlab. Dan contohnya kita pergi pada sini. Mim ya nun. Nun ada mim. Berarti dia mesti ba. Tak boleh lari. Jadi kita baca dengan iqlab pada mim. Baik. Iqlab ini macam mana nak baca dia? Kalau ikutkan iqlab ini kita tak boleh baca dia. Dia kata terus nun ditukar mim pada huruf ba. Diefakkan huruf mim tu kepada huruf ba. Ini mim ini dia panggil mim maklubah. Dia efakkan pada huruf ba dan dibaca mim ba'dinu. Baik. Yang kedua, sami'an basira. Dan dia efakkan mim maklubah tu pada huruf ba. Baik, kemudian kita pergi ini berkaitan dengan nun. Ini bukan baris 2 baris alif. Baris 2 ya pula perhatikan di sini. La fi shiqaqim, ni baris 2 ya, kim ba'id. Dan sini baris 2 waw. Khabirun basir. Jadi iqlab itu bacaannya apabila betul macam itulah, dia mana kena idghamkan mim maklubah tu kepada huruf ba tu.
Jadi bacanya khabirum basir. Jangan rapat terus pula. Okey. Selesai, iqlab. Itulah dia bacaan iqlab. Dan pergi pula kita kepada huruf ihfa pula. Bacaan ihfa. Baik, kita dah tahu huruf izhar ada 6 huruf. Huruf idgham ada 6 huruf. Huruf ba tadi baru sebentar 1 je huruf. Jadi jumlah 3. Berarti huruf ihfa adalah baki je. 28 huruf tidak termasuk huruf alif. Alif dikategorikan sebagai, iaitu apabila bertemu yang ada Al-Quran bertemu alif tu, tak ada hamzah, dia guna sebagai, iaitu bacaannya sama juga dengan izhar. Hamzah. Baik, bila bertemu alif. Baik, perhatikan di sini. Ihfa terdapat 5 huruf dan terbagi kepada 3. Pertama, wusta. Macam mana boleh dapat 10? Kita ingat yang sedikit dulu. Iaitu sugra terdiri daripada 2 huruf saja, qaf dengan kaf. Depan mana anak tekak yang tergantung tengah-tengah tu, dia depan. Misal kata kita ni, anak tekak yang merah, dia mana depan anak tekak tu qaf dan depan sedikit kaf. Yang ini isti'la, terangkat pangkal lidah menyebutnya qaf ni dan kaf tidak. Ingat tu. Jadi dia dibaca dengan ihfa sugra. Kalau bertemunya tadi apa dia? Nun sakinah tanwin, bertemu dengan tu. Jadi maknanya dia akan dibaca dengan tu. Baik. Ihfa sugra dulu. Dapat 2. Senang ingatlah 2. Kemudian ihfa kubra dulu. Saya ingat. Saya tak nak pergi pada wusta dulu. Kemudian baru pergi pada wusta. Kubra ada 3. Iaitu huruf yang duduk gigi kacip tu. Pertemuan gigi kacip dengan gusi yang keras tu, di situ letak lengkungan ujung lidah tu. Iaitu hurufnya ta, dal dan ta. Satu isti'la. Mana huruf ihfa yang ni, sugra ada 1 huruf isti'la, sini ada 1 huruf isti'la. Sebab isti'la. Jadi dia dibaca ada 3 saja. 3 campur 2, 5. Jadi oleh kerana ada 15, wusta ada 10. Bagaimana kita nak tahu huruf wusta? Tolak, kita dah tahu 6 izhar, 6 idgham, 1 ba iqlab. Jadi yang bakinya daripada qaf dan kaf, ta, dal dan ta, iaitu contoh saya ambil 4. 4 dulu saya bagi. Yang 6 tu sahabat-sahabat cari sendiri. Macam mana nak menolak dia. Supaya senang ingat. Jadi kalau kita nak ingat semua, 15 ihfa, yang boleh senang macam 6 tadi izhar. Kalau senang ingat dekat rongkong saja. Macam ni, qaf, ta, kubra, ihfa kubra, ta, dal dan ta. Qaf dengan kaf, berjiran ni, qaf dengan kaf berjiran, yang ni satu mahraj. Jadi kita ingat, dia baki dia itulah dia, sa, jim, zal, zai, iaitu ihfa dibaca dengan ihfa wusta. Jadi contohnya bagaimana bacaannya. Kita pergi kepada wusta dulu. Sa'idan juruza. Dan alif nun bertemu dengan huruf jim. Huruf jim adalah huruf apa dia? Ihfa. Wusta. Wusta maksudnya bacaannya pertengahan. Okey, pertengahan antara izhar dengan idgham. Itulah bacaan ihfa yang sebenar, iaitu antara izhar dengan idgham. Baik, yang kedua, mim, alif, nun, man. Man bertemu dengan sa. Huruf sa juga sini. Huruf ihfa wusta. Man sakulat. Kita tak baca man sakulat, itu dah apa bacaan wajibul gunnah pada nun. Tak boleh. Baca man pun tak boleh izhar. Jadi kita baca pertengahan. Itu dipanggil wusta. 10 hurufnya. Baki daripada, iaitu 15 huruf yang baki daripada izhar, baki daripada idgham, baki daripada ba. Ada 15. Kemudian ambil yang 2 dulu, iaitu sugra dan kubra 3. Jadi bakinya 10. Termasuklah sa, jim, zal dan zai. Yang lain tu 6 lagi. Sahabat-sahabat cari sendirilah dengan menggunakan kaedah saya tadi. Supaya ingat. Boleh nampak tahu dah. Baik. Pergi pada ihfa sugra, iaitu contohnya apa maksud ihfa sugra? Bacaannya antara izhar dengan idgham, tapi dia lebih cenderung kepada idgham. Cenderung kepada idgham. Ujung saya buat. Hurufnya pembacaannya, contohnya nun alif na, sad ya si, ya alif ya tanwin bertemu dengan huruf kaf. Huruf kaf mana dia tadi? Ni. Ini yang dipanggil ihfa hakiki sugra. Saya buat ihfa hakiki sugra, ringkasan dia. Selalu saya gunakan. Dan dibaca dengan dengung 2 harakat. Jangan tak dengung pula. Sini pun sama juga, dengung 2 harakat, 2 harakat. Jadi bacanya nasiyatin kazibah. Okey. Yang di sini sebelah nun pula. Tadi baris 2.
Ini nun sakinah tadi. Bertemu dengan huruf qaf. Huruf qaf yang ni pula. Min qablikum, ini dengan qala sughra lah. Pada bab tu kita tahu, kita nak cerita tentang ifa aja dulu. Nun bertemu dengan huruf qaf. Okey. Pergi pada kubra. Kubra cenderungnya apa? Kepada izhar bacaannya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, iaitu tanwin bertemu dengan ta. Kalau nun sakinah bertemu dengan ta pun sama juga, bertemu dengan dal pun sama juga, bertemu dengan ta sama juga, iaitu dibaca dengan ifa hakiki kubra dengan dua harakat. Cenderung bacaan itu ialah kepada izhar. Kena faham itu. Jadi mudah nak tahu hurufnya, dari 15 huruf mungkin kita tak ingat nak sebut dalam 15 huruf. Bila kita dah lihat satu persatu, iaitu dah tolak tadi, dah izhar hurufnya kita dah tahu, idgham pun dah tahu. Izhar apa dia? Ha, hamzah, ain, ha, kha, ghain. Lepas tu idgham, ra, lam, mim, nun, waw, ya. Mana ra tak termasuk lah dalam ifa. Yang tak termasuk ba. Yang lain semua ifa. Dan ifa pun dia terpecah pula. Kita ambil yang sughra, senang 2. Kemudian ada kubra 3 huruf 5. Baki 10 semua tu wusta. Itulah cara kita nak membaca. Dan bacaannya ialah, lihat, pertama pertengahan antara izhar dengan idgham. Kedua, antara izhar dengan idgham, tapi cenderungnya kepada idgham. Yang ketiga, yang kubra, cenderungnya kepada, iaitu antara izhar dengan idgham, tapi cenderungnya pada izhar. Sebab itu la a'budu ma ta'budun, itu kita baca wala antum, an pada tum, nun sakinah pada huruf ta. Itu ifa kubra, tetapi cenderungnya pada izhar. Dalam surah apa dia? Dalam surah Al-Kafirun. Okey, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan pada sahabat-sahabat semua. InsyaAllah kita dapat berjumpa lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil peluang untuk mengetahui hukum asal hukum tajwid ni supaya kita dapat membaca dengan betul. Dan kita pergi kepada makna, lupa saya nak sebut makna dia. Tadi Al-Quran ini tak ada makna lah. Maknanya kita baca dengan ifa. Ifa tu maknanya bacaannya iaitu membezakan. Okey, baik. Itu saja. Itu ataupun menyembunyikan bunyinya. Nun itu kita menyembunyikan bunyinya. Okey, itu saja.